Minyak, semikonduktor dan nadir bumi sering jadi tajuk utama. Namun, asas ekonomi moden sebenarnya dibina di atas pasir. Setiap tahun, dunia menggunakan hampir 50 bilion tan pasir dan batu kerikil, sumber kedua paling banyak diekstrak selepas air. Negara seperti Indonesia, Malaysia, Kemboja dan Vietnam dari segi sejarah membekalkan jumlah pasir yang signifikan kepada pasaran serantau. Dalam proses itu, mereka menjadi sebahagian daripada sistem sumber rentas sempadan yang menghubungkan tapak pengekstrakan di delta sungai dan zon pesisir dengan projek pembinaan ratusan kilometer jauhnya. Malaysia juga pernah memperkenalkan kawalan pada masa tertentu. Langkah-langkah ini mencerminkan usaha mengimbangkan manfaat ekonomi dengan kelestarian alam sekitar. Permintaan ini didorong pembinaan, infrastruktur dan penambakan tanah, khususnya di Asia, yang terus berubah wajah akibat urbanisasi. Negara jiran menjadi pembekal utama, menanggung kos ekologi dan sosial, sementara manfaat ekonomi tertumpu kepada pengimport. Dalam era yang menyaksikan kuasa semakin ditentukan oleh kawalan terhadap aliran barang, modal, data dan tenaga, bukan sahaja minyak, teknologi atau keuangan yang penting tetapi juga bahan asas yang memungkinkan pembangunan itu sendiri.